Alhamdulillah. Okey, jadi bila cerita tentang tajuk hari ni kan, semestinya kita nak tahulah. Orang kata biasa dah dengar nama Arahnu Yapim ni, tapi mungkin ada yang baru dengar, ada yang mungkin tahu pergi balik buat urusan gadai pecah gadai je. Tapi mungkin ada produk-produk lain utama yang ditawarkan di Arahnu Yapim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasihlah pada DJ Taizo dan juga DJ Musim untuk jemputan pada hari ini. Saya Muhammad Rizwan Mahdi daripada Kuasa Yapim Berhad. Alhamdulillah. Ingin berkongsi sedikitlah mengenai Arahnu Yapim, latar belakang dan produk-produk yang kita tawarkan. Untuk makluman para pendengar IKIM FM, pembiayaan mikrokredit Yapim ataupun Arahnu Yapim merupakan satu program ataupun skim yang diinisiatifkan oleh Yapim pada awal dahulu, yang kini telah mendapat sambutan begitu menggalakkan daripada masyarakat Pulau Sasar lah, especially pada golongan yang berpendapatan rendah, golongan yang non-bankable groups, untuk dibuat tujuan-tujuan perniagaan ataupun tujuan produktif lah. Okey, dan untuk makluman semua juga, Koperasi Yapim Berhad telah dilantik sebagai ejen pelaksana bagi produk mikrokredit Yapim oleh Yapim pada Oktober 2000. Alhamdulillah, sehingga kini secara keseluruhannya kita mempunyai cawangan berjumlah 201 di seluruh negara, termasuk 9 akses mobile, which is satu perkhidmatan secara bergerak yang kita tawarkan pada masyarakat. Okey, yang dalam van tu ke? Dalam van, dalam bas, who knows, van dan bas juga boleh jadi satu platform untuk kita tawarkan program mikrokredit Arahnu. Okey, menarik. Ya, Alhamdulillah. Dan untuk makluman juga, antara produk core atau produk utama kita adalah kita tawarkan skim mikrokredit Arahnu, dan kita berikan pembiayaan sehingga 80% daripada nilai barang kemas yang dibawa oleh para pelanggan lah. Dan kita menerima cagaran barang kemas untuk barang kemas dari emas putih dan juga emas kuning setakat inilah. Dan Alhamdulillah, sehingga kini kita berjaya menyantuni hampir 1 juta pelanggan di seluruh negara. Alhamdulillah. Dengan nilai pembiayaan mencecah 18.3 bilion so far daripada awal permulaan sampailah pada hari ini. Okey, jadi bila Cik Rizwan cerita tadi, tahun ni Arahnu Yapim menyambut Jubli Perak 25 tahun. Betul, Alhamdulillah. Oh, jadi mesti dah orang kata dah matang, dah banyak pengalaman kan. Mungkin yalah, sepanjang orang kata 25 tahun ni ada orang kata asam garam dia macam mana dari segi inovasi daripada tahun bermula 2000 tu sehingga ke tahun ni, apa bezanya? Dia meniti usia 25 tahun dalam industri pajak ganda ni, of course bukan satu tempoh yang mudah lah bagi kami warga kerja Arahnu Yapim. Hasil usaha kerja keras semua warga kerja Arahnu, baik di ibu pejabat maupun di peringkat lapangan, Alhamdulillah kami masih sustain, kami masih kekal relevan pada hari inilah sehingga ke hari ini. Dan untuk makluman semua, antara penambahbaikan dan inovasi yang telah kami laksanakan sepanjang tempoh beroperasi ini adalah termasuk memperkenalkan kaunter akses mobile bergerak tadilah. Di mana perkhidmatan mikrokredit Arahnu boleh diakses oleh masyarakat luar bandar especially, dan juga kita boleh pergi kepada lokasi-lokasi yang lebih strategik untuk kita tawarkan produk-produk tersebut. Dan untuk makluman juga, selari dengan usia yang dah hampir 25 yang mencecah 25 tahun sehingga kini, Arahnu Yapim juga kita menyediakan perkhidmatan khidmat muamalat emas, iaitu satu perkhidmatan membeli barang kemas milik pelanggan dengan kadar yang sangat kompetitif sehingga 84% daripada nilai barang kemas yang dibawa. This is satu platform di mana kita membeli barang kemas pelanggan. Contoh, kalau barang kemas dah rosak, mungkin outdated, mungkin tak berkenan sebagainya, so mereka boleh menjual pada cuma cawangan Arahnu kita lah. Masih boleh terima? Kami terima, tak ada masalah. Menerima emas lama lah maknanya? Menerima emas lama. So kita terima sampai 84% daripada nilai. Semasa betul. Okey, bercakap tentang skim mikrokredit Arahnu Yapim, mungkin saya rasa ada yang juga yang tak tahu kan, mungkin tak pernah guna lagi lah. Macam mana dia punya mekanisme dia? Apa dia ada faedah ke ataupun dia proses dia mudah. Pelanggan hanya perlu hadir ke semua cawangan Arahnu Yapim dengan membawa barang kemas yang ingin dicagarkan, dan kita akan buatlah proses-proses yang sepatutnya. Kita nilaikan, kita tengok berapa pembiayaan yang boleh kita beri pada pelanggan lah.
So the process is very easy lah. Okay. Dan untuk makluman para pendengar juga, selain kita terima pembiayaan, kita juga mempunyai satu produk baru disebut sebagai Al-Salim, di mana pelanggan boleh menyimpan barang kemas mereka di semua cawangan dengan kadar upah simpan yang sangat kompetitif lah, sangat Safety box ke tu macam mana? semila, lebih kurang macam safety box, yes. So barang kemas tu boleh disimpan di cawangan, so diorang boleh bercuti dengan happy, dengan tenang. Termasuklah mereka yang nak pergi haji, pergi umrah sebagainya kan. So kadang bila nak pergi haji umrah ni barang kemas banyak, Rumah tinggal simpan kat rumah, I think is very risk lah, sangat risiko kan. So better disimpan di cawangan Ranu Yapim lah. So kita tolong simpankan untuk dia. berapa Kunci siapa yang pegang? Kami pegang lah. Kami akan pegang. So mereka hanya datang, bawa barang kemas, kita simpan dalam peti besi kita. And selama mana mereka nak simpan, tak ada masalah. So maksima atau tempoh selama 10 bulan lah. So along proses dia bercuti ataupun dia pergi haji, umrah sebagainya, dia tak perlu risau apa-apa pun. Sebab semua tu disimpan oleh kami, and kami akan jaga dengan baik lah. Ada charge lah? Ada charge. Kita cuma charge simpanan sajalah. Harga-harga berapa ringgit tu? Kami boleh tahu. Murah. Ikut gram. Kadar kita adalah sehingga 3 sen sehari. Oh, Kadar Oh, upah simpan murah. kita adalah secara harian. Aha. Dan kita kenakan sehingga 3 sen sehari lah. So sangat murah. Yelah tu. So I think kalau sebulan pun baru berapa kan. Besar lah peti je. Peti besi kita yang sangat besar lah. Oh, okey. Yang kita akan simpan dalam tu lah. So dia bergantung kepada nilai yang dibawa lah. Tapi secara basicnya kadar yang kita kenakan adalah sehingga 3 sen sehari. So I think it's very Dia bukanlah safety box yang kita satu-satu asasing. sendirian, bukan lah. Tidak. So barang kemas tu akan kita packkan, kita simpan dalam peti besi. Okey, menarik. Untuk makluman juga, selari dengan usia, kami juga di Ranu Yapim, kita turut memperluaskan penawaran produk-produk kita dengan kerjasama dengan beberapa pihak lah. Di antaranya kita juga ada ejen kutipan bagi tabung ibadah korban. Kita juga menyebutkan ejen jualan produk emas. Kita juga menawarkan produk takaful motor dengan kerjasama Etika Takaful dan juga Takaful Malaysia. Kita merupakan ejen bank berdaftar dengan Bank Islam Malaysia Berhad, dan juga kita merupakan ejen kutipan zakat dengan Zakat Kedah. So just to say, nak menceritakan bahawanya we tend untuk menjadi one stop center pada masyarakat Kebelasasa, di mana kita bukan hanya menawarkan produk mikrokredit Arhanu, malahan juga kita menawarkan produk-produk lain yang selaras dengan keperluan dan kehendak masyarakat. Terbaik. Okey, baik, kembali lagi selepas ini bersama dengan Encik Rizwan, IKIM FM. Inspirasi Pagi, IKIM FM, inspirasi utama anda. Lebih 4 dekad, Yapim terus melangkah, menyantuni, membina harapan dan menyemai senyuman buat mereka yang memerlukan. Dengan teras pembangunan ekonomi Islam, pendidikan dan kemasyarakatan, inilah kunci masa depan ummah yang lebih gemilang. Bersama gandakan pahala, ringankan beban mereka yang memerlukan. Bersama Yapim, amal jadi mudah, pahala jadi berlipat ganda. Layari kasih.yapim.my hari ini. Infak anda, sinar buat mereka. Jom berinfak bersama Yapim. Saat hati disapa rindu ke tanah suci, inilah masa terbaik untuk penuhi janji. Tunaikan impian anda bersama Insaf Travel and Tours. Umrah musim baru dari November 2026 hingga Februari 2027. Hanya RM4,970 untuk 9 hari 7 malam. Lebih 15,000 tiket tersedia. Pakej Ramadan dan Syawal 2026 juga dah dibuka. Hubungi 010-928-8448 untuk maklumat lanjut. Atau kunjungi cawangan Insaf Travel and Tours berdekatan anda. Insaf dulu, baru travel. Ipoh 102.7. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram,
أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام. Inspirasi Pagi, IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM, Taizu Alexander Al-Muhsin. Slot temu bual di IKIM FM bersama dengan Yapim, 25 tahun terus kukuh pacu industri pajak gadai Islam bersama Yang Berusaha Encik Mat Rizwan bin Mahdi merupakan Timbalan Pengurus Besar Operasi Koperasi Yapim Berhad. Okey, kita dah tahu dah orang kata produk-produk yang sedia ada, tapi juga kita nak tengok, maklumlah zaman sekarang ni semua orang duk bercakap tentang teknologi lah, AI lah, digital dan sebagainya kan. Mungkin Arahnu Yapim pun of course lah tak ketinggalan kan. Apa inisiatif Arahnu Yapim dari sudut pendigitalan dan AI ni? Perintah Kawalan Pergerakan 2020 lah yang lalu actually telah banyak mengajar kami lah. PKP. Dan PKP, betul. Dan there's a signal untuk Arahnu Yapim, which is kita perlu beredar mengikut peredaran semasa lah. Kita perlu bergerak, kita perlu berkembang. Dan alhamdulillah bermula pada tahun yang sama 2020, kami telah memperkenalkan pembayaran dan upah simpan secara atas talian melalui platform Arahnu Yapim Online. Dan platform ni kami perkenalkan supaya kita membolehkan semua para pelanggan Arahnu Yapim untuk membuat semakan gadaian, untuk membuat pembayaran ansuran dan juga penebusan secara atas talian. So mereka tak perlu lagi hadir ke cawangan just to pay upah simpan dan juga just to pay dia punya loan. Semua boleh dibuat secara atas talian. Anytime, anywhere, tak ada masalah. Dan bergerak juga dengan keperluan, Arahnu Yapim juga kita telah melaksanakan kaedah pembayaran tanpa tunai, cashless payment, melalui penggunaan kod QR dan juga terminal kad debit dan kredit. So meaning that semua kaunter kita you boleh attend, you boleh hadir, you boleh buat payment tanpa tunai. So, tak payah bawa cash lah. Tak perlu bawa cash. So kita nak kurangkan risiko para pelanggan lah. Kadang kena bawa tunai yang besar, yang banyak just to nak tebus dan sebagainya kan. So benda tu kita mitigate, kita kurangkan risiko. Mereka perlu hadir, just bawa kad kredit boleh, kad debit boleh, and nak QR pun tak ada masalah. Kalau you nak bayar melalui Arahnu online pun tak ada masalah. Arahnu nak bayar pada kami ni, bayar cash ke ataupun boleh masuk boleh, online juga? Tak ada masalah. Nak bayar cash one. boleh. Lagi mudah kan? Ya, betul. Tapi kalau ada yang nak tambahkan, katalah kalau emas tu dia nak tambahkan lagi pinjaman ataupun microcredit tu, adakah boleh buat secara online atau macam mana? Okey, kalau setakat ini, kalau untuk nak menambah ataupun nak memajak barang kemas, mereka perlu hadirlah secara walk-in. Setakat ni masih perlu hadir secara walk-in lah. Barang kemas perlu dibawa ke cawangan. Cuma untuk kita nak pay up, ataupun customer nak bayar pada kita, boleh buat secara online. Ya, secara online. Tapi kenapa kadang-kadang tu ambil masa yang panjang untuk menunggu tu? Dia okey, bila bercakap pasal syariah compliance, kita perlu telus, kita perlu buat secara adil, di mana semua nilai, semua jumlah perlu dimaklum secara betul kepada pelanggan. Ada marhun dia. Betul, marhun, berapakah exactly amount yang kita nak bagi pada pelanggan. Kita tak boleh buat secara anggaran-anggaran, sebab itu akan berlaku ketidakadilan pada pelanggan. So urusan tu mengambil sedikit masa lah. Apatah lagi kalau ramai pula pelanggan yang sedang beratur untuk nak mendapat perkhidmatan kan. So akan ada sikit lah timing kat situ. Adakah macam QR untuk queue? Kami menunggu dari rumah pun kami boleh datang kemudian kan. Ada masa kata apa tu? Appointment. Betul, setakat ini tiada. Tapi kita tends untuk melihat ke arah itu, seperti apa yang dilaksanakan oleh pihak bank dan sebagainya kan. So untuk hadir ke kaunter, mereka akan buat QR punya appointment sebagainya kan. InsyaAllah kita ke arah itu. Okey, bercakap tentang Arahnu online, kat mana kita boleh tengok Arahnu online tu? Buka adakah app ke ataupun macam mana? Okey, semua pendengar boleh mendengar melalui kita punya website. Boleh tengok download www.arahnuyapim.net. So di situ ada kita punya segala maklumat mengenai Arahnu Yapim, tentang produk-produk kita, tentang perkembangan terkini kita ada dalam tu. Kalau App Store, Play Store ada ke? This one setakat ni website lah, bukan lagi apps saja. Bukan lagi bentuk apps. Itulah bila kita buka nanti, siapa-siapa yang tengok dekat Facebook, kami dah letakkan link arahnuyapim.net. So dalam tu adalah harga emas terkini, kalkulator emas, cawangan-cawangan pun ada, bayaran online pun boleh buat juga dekat situ. Okey, adakah promosi yang terkini daripada Yapim? Okey, kita ada kempen yang sedang berjalan. Alhamdulillah, kita sedang mencari
keahlian yang ke 1 juta. Oh, menarik. Sekarang ni dah berapa? Sekarang ni tak boleh lah, rahsia lah. Hati orang tahu nak berapa. Tak boleh agak. Cuma kita menghampiri keahlian dengan 1 juta. So kita sedang mencari siapakah pemilik pemenang ataupun untuk grand prize kita. Apakah makna keahlian 1 juta tu? Adakah kami perlu pajak gadaikan barang kemas kami di situ, ataupun kami boleh isi borang je bayar RM25? Contoh begitu kan. Sebagai ahli. Dia bermaksud new members of Aranu Yapim, keahlian baru di Aranu Yapim, meaning that mereka yang tak pernah berurusan dengan Aranu Yapim lagi, datanglah, hadirlah ke di mana-mana cabang Aranu Yapim, become a member and membuat pajakan barang kemas. Dan kami kena pajak dulu baru jadi automatic jadi member macam mana? Dia kena jadi member dan buat pajakan lah. So keahlian ke 1 juta tu lah kita akan beri hadiah set barang kemas bernilai RM25,000 sempena Jubli Perak Aranu Yapim. Bermakna ahli baru saja. Ahli baru saja. Kami di KFM juga nak ucapkan tahniah juga kepada Aranu Yapim kerana menerima anugerah Most Preferred Brand Syariah Financial Economic Empowerment 2025. Boleh tak terangkan kepada semua pendengar kita apakah award tersebut dan sejauh mana pentinglah kepada Aranu Yapim? Secara jujurnya, alhamdulillah, kami warga kerja Aranu Yapim amat besar hatilah apabila kami diiktiraf dengan anugerah Most Preferred Brand Syariah Financials daripada Brand Roret pada sesi pengiktirafan yang lalu. Dan pengiktirafan ni dia bukan saja mengiktiraf prestasi pencapaian kami selama ini, tapi juga menekankan kepentingan Aranu Yapim dalam kita memudayakan ekonomi masyarakat secara patuh syariah. Dan anugerah ini juga kita simbolikkan sebagai usaha kami dalam menyediakan perkhidmatan kewangan Islamik yang mudah diakses, selamat dan berintegriti dan dihargai di peringkat nasional juga antarabangsa. Okey, jadi pakat-pakat ramai untuk menjadi ahli ke 1 juta. Daftar dan gadai atau simpan, insya-Allah hadiah misteri bernilai RM25,000 menanti ahli bertuah. Dalam bentuk apa tu? Set barang kemas. Wow. Set barang kemas bernilai RM25,000. Abang cepatlah. Tiba. Okey, dan mungkin kepada nak pesan kepada semua pendengar-pendengar kita, sebab ada mungkin kalau macam saya tengok ni, kita juga boleh berinfak melalui Yapim, betul? Betul. Okey, so apakah mungkin ada pesan kepada pendengar-pendengar kita pesan untuk berinfak? Okey, Yapim menyediakan satu platform untuk masyarakat, tak kisahlah daripada lapisan macam mana, untuk berinfak dengan Yapim, sama ada secara one off ataupun secara potongan gaji. Okey, serendah RM1 sebulan. So semua infak-infak daripada para penyumbang ni akan kami salurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk macam-macam, pendidikan, ekonomi, usahawan dan sebagainya. So banyak yang Yapim bantu masyarakat di luar sana. So hasil-hasil infak daripada penyumbang inilah kami akan salurkan balik pada penerima-penerima manfaat. InsyaAllah boleh buat demikian di infakpay.my /Go /Yapim, dan juga insyaAllah boleh pergi ke website lah untuk mendapatkan maklumat lanjut. Okey, baik, terima kasih kepada Encik Rizwan bin Mahadi, merupakan Timbalan Pengurus Besar Operasi Koperasi Yapim Berhad, bercakap hari ini tajuk tentang 25 tahun terus kukuh pacu industri pajak gadai Islam. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Thank you so much. Assalamualaikum. Jangan kenali Yapim sebentar tadi.